Ini mungkin soalan terakhir Datuk sebelum kita penutup pertemuan kita ni. Tentang kereta katanya dah 2 minggu di parking tak bergerak. Tiba-tiba handbrake rasa macam melekat tu. Apa puncanya? Memang tak payah risau. Kebanyakan bila tarik handbrake kebanyakan sekarang ni gunakan disk. Bila guna disk dia basah, dia kering, dia kerat, dia melekat. Kalau kita simpan dia lagi panas-panas, kita tengah cuci kita simpan, terus melekat. Sebabkan kepanasan menyebabkan disk boleh bengkok. Ini apabila kita start enjin balik, hidupkan dia, mesti temperature 40 degree Celsius. Mulakan dengan gear reverse, bukan mulakan dengan gear forward. Itu sebab waktu kita parking melebihi daripada 3 hari, kita jangan letak kereta kita betul-betul ke belakang. Tak boleh. Kita kena ada masuk gear reverse, dia boleh gerak sikit baru kita boleh ke depan. Itu sebab adanya gearbox exercise PRND 32L mesti dilalukan setiap port tu 2 saat dan baru patah balik, dan 40 degree Celsius baru kita boleh mulakan pergerakan. Inilah yang paling baik untuk menjaga sebuah enjin, menambahkan jangka hayat dan penggunaan bahan bakar yang terbaik. Itu dia untuk hari ini, InsyaAllah. Jadi mungkin ada saranan Datuk di minit-minit akhir.